haram menerima zakat. Ada beberapa golongan yang tidak berhak ataupun haram menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka. Antara lain sebagai berikut. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang beliau-beliaunya adalah guru-guru yang sangat mulianya, tidak boleh menerima zakat. Qala Rasulullah, inna sadaqah la yanbaghi li ahli Muhammad, innama hiya awsawul nas. Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Zakat itu hanyalah merupakan kotoran manusia. Awsawul nas, kalam. Jadi kalamnya hanya berhajat hanya kepada oleh keluarga Nabi. Dia yang utama dengan urut baju kalam. Cuma kalau langsung dapat baju kalam. Urut baju kenya urut baju kalam. Mahu mahu yang kerja anak kan kerja sebenarnya. Yang sebenarnya apa? Mau mampu betul anak kan. Mau gedanya lantung landaya. Tentang berdaya. Sedangkan ulun ceritanya, nak kira macam-macam tu, nak apa itu, apa itu? Hai, jadi kita mau pakai miskin sih. Yang mau kita terima gagu, kita gagu, kita mana pun. Yang arti benar ada, benar ada. Hafalan puluh dan tua peringkat 1. Dia dapat tipu dapat berapa dua mana-mana. Artinya tingkat tinggi tu. Pakon, hai kecuali lah memang itu halapak jauh. Memang hal lainnya apa? Tapi memang dah yang adalah membawakan kepada benar hati dari luar. Pakon, sudah satu malam. Kemudian adalah di dalam sebuah hadis yang lain, akhadhal Hasan ibnu Ali samaratan bin samaratin sadaqah wa ja'alaha fihi faqala an-nabiy kih biha amma alimta alla ta'kul sadaqah. Artinya Al-Hasan bin Ali rahimahullah memungut sebutir kurma daripada kurma zakat, lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kih mudahkan ulai yang kalian. Tidakkah engkau mengetahui bahawa kita tidak boleh memakan harta zakat? Diulai di Nabi. Hadis Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab nomor 1320 dan dalam kitab Muslim nomor 1060. Yang tidak berpegang dalam hadis ulai Hamdul baju. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda dengan artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri rahimahullah, tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya kecuali 5 sebab. Orang kaya yang berperang di jalan Allah, yang orang kayanya kaji baju, atau pengurus sedekah, atau orang yang berhutang, atau orang yang membeli sedekah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sedekah. Riwayat Abu Daud, hadis hasan sahih. 3. Orang yang berbisik kuat dan berpenghasilan cukup. Ubaidillah bin Adi bin Khiyar rahimahullah menceritakan tentang 2 orang sahabat, yaitu
mereka berdua mendatangi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam pada Hujjatul Wada. Ketika beliau tengah membagi-bagi zakat, keduanya lantas meminta bagian kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam menatap kami dan mengamati dari atas ke bawah. Kepada buat uyuk rumah kakak apa dah tu. Dia sekali. Beliau Nabi kemudian berkata, jika kalian menginginkan akan diberikan, akan. Tetapi sesungguhnya tidak ada bagian daripada zakat orang-orang yang kaya, tidak pula orang-orang yang berfisik kuat serta punya profesi yang cukup. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Darul-Qutni dan Al-Bayhaqi dan lain-lain. 4. Orang yang dinafkahinya, orang yang tak dinafkahi. Jadi murudnya bagaimana? Kita ni tak buat mudah dinafkahi lima dia ayah kian. Ia tema tu. Dinafkahi, orang yang mudah dinafkahi. Pas sekala ni dia. Yang dinafkahinya adalah wajib Tuhan. Yang kadang tele yang tidak boleh menerima zakat yang dinafkahinya adalah adanya mungkin naik kamu kahwin dengan kawannya. Orang yang kamu kahwinnya adalah inong don. Inong si dua orang, inong si inong don itu inong lupunya. Nyan uri inongnya tidak boleh menerima zakat. Pakon karena urinya adalah orang yang dinafkahi nafkah, mencukupi nafkah. Oh, tak jauh kesimpulan orang inong yang kanalah kau. Termasuk mak dia, kanalah kau mak dia. Saya kau mak dia, kuliah dia. Yang di mak dia tidak boleh menerima zakat. Pakon karena nayah dia tidak ada pakah ke mak tu. Yang aneh dan dukri bukan surah aneh. Nyu keluarga dua, nyuri nyong negara. Yang ini harus banyak tak ada orang tu. Uri inongnya kan, urun lembaya, khatrik urun lembaya. Lakau kan urun lembaya. Ikannya si hawa dia bicara ikannya, si tutu lembaya. Nah, kau sama dengan inong malim, urun lakau jahil. Sumber tu, nyo problema lah nak kampung berhadapan. So sumber, uri inong. Uragamnya, hanya sumber kan? Cahaya sumber. Waktu itu sumber, orang main nama berenam serta 50 serta 40 70. Kau jangan dah dalam ada yang tengok sini. Oh malam ulu raya, malam 27. Kaya juga kau dah main. Kesuai tu. Yang tu kena. Nyukai dalam dia masuk dalam berah mana? Kau yang intak ke hanya kaya tak ketik tak kesau. Kau boleh, boleh tu, boleh ni. Sedangkan orang hidungnya nak lakau. Kaitan apa? Yang hai itu pakai kan, yang hai itu pakai dalam. Juri hidungnya pakai terima. Pun hai orang yang orang. Tapi kalau dia buat orang dan hanya terima tak ke, pakai tak ke betul. Tapi tak cara, je tapi tak cara. Malam apa tujuannya minat orang. Duk lah kau ini. Nanti kerja kau tahu tu, kalau kau. Nyo kan cik terima duduk yurinong apa ni nya. Truk junyo tuku. Nya kalau duduk lima ada mana mak. Dekat do tidak duduk komi dia ku. Kalau terima. Kalau terima ke pada terima. Yurinong nyo ko boleh terima dekat dengan kampung dia. Yurinong nyo haram kerja. Jurung ju angsa ni. Nyo dum kejadian ko. Pengalaman dia dalam kampung. Sudah habis dengan kileknya. Itu kahai betul naik rumah ke pacara apa itu kacip hal betul. Cuma yang kalau orang buat, macam tu kalau kacip nak buat orang, apa kan terima? Oh macam hati ngalih kerja yang terbaik orang mesti. Hai kasih kerja itu nak tahu dua tu. Nasib kerana pakai kau, saya macam mana? Nasib kerana pakai kau, ada masalah, no problem. Ya mana? Oh kahai pacara kamu duduk, anda dia kau, nyo masalahnya. Nyo kadang-kadang silap. Cuma cara ke macam lalu minum ni. Hai ubay yang kata thun kan baik dia. Ni kau ubay yang thun juga banyak. Baik dia je ubaynya. Kan? Apakah abang yang tu? Nyon tu kan. Ya, di malam dia kau takut, yang terima takut kalau.
So itu don, so ikut dia lawaknya dia. Abah ikut. Dia kat mana lepas lebih abah sih yang kata beri. Ataupun ayah, ataupun walid, ada boleh ataupun abun. Ada boleh apa kan ke abun tu. Yo tu tanya tu ke abun tu. Yo punya siap bina kan. Tu dia abun tu. Pakai jadi dah macam. Betul dia dah lepo. Ya baru. Ya jangannya takut lo nak kalau itu nak tunjuk abun arimo. Kabeh tu. Kabeh boleh min. Jangan kemari nyonya. Nya dekat terus. Tapi dia kalau hai pakai hai kalau tunggu berkau nya hai. Kator berkau bukan dia kalau ni. Kurang yang cok ada. Ya elok. Penting olah. Nya dia berlaku kamu lagu je kata saya. Nya dia berlaku mau ke rumah tu. Ya benar. Ini dia berlaku macam je. Oh dia olah ini. Hai olah dia mana? Kan olah sama tu punya. Cuma hanya dah pegah bahu tu. Pakon hanya itu orang pun cuma kaya. Lagi lo pegah mana bahu tu. Kena PN di dalam punya. Nya dengan gara-gara lahir PN riba lah muncul tu itu. Asal rakam tu tak sadar. Pakon menyucuk pun juta, bayar pun juta pun tu. Yang cok 2 juta, bayar 2 juta 200. Nya bet dah kun pun juta dah bayar pun juta pun tu. Pun juta tak mesti dia bayar asal rakam tu. Pakon harga perkun riba. Nak jalan. Tak jalan punya menuju ke syurga atau menuju ke Roma. Tahu tak ini banyak jalan menuju ke Roma, bawa ke Roma. Kan? Banyak jalan menuju ke halal. Gimana jalan? Kan tapi pengertian baru. Cuma yang hebat dah mau jahit. Menyuruh pun juta. Ni bayar pun juta pun tu kerana syaratnya hukum riba. Betul pakai cara ini. Duk menunggu aparatur rompong duk menunggu kecil-kecil rompong. Hoi menunggu. Gimana? Ni tanya baik terjadi riba. So mendang yang mudang 2 juta, bayar 2 juta. So mendang yang mudang 2 juta, bayar 2 juta. Cuma ada harap. Sebab dia orangnya hek tak ada kerja. Dan penyo berputar dalam pun. Sudi kiranya dia lagi nak pegang Nabi. So mendang yang mudang disunatkan akan bayar lebih. Pada lebih sudah padon. Bumpong orang dia yang duduk pertosinya kot. Wadah bayar lebih, awal lebih. Itu yang hai yang batak tamongnya mana. Dan boleh wadah bayar lebih kalau bayar lebih meluar tu pertos jadi tuai lagi. Ha. Munyo harum gede jauh. So mentang yang mudang pun juta, bayar pun juta pertos yang ni. Wadah dia berkah bang dia. Nyo batak bumpong ni kupaya. Kupaya batak bumpong. Hai bumpong orang tu. Lagi lu buka badannya ke polnya. Baca pun dulu, lupa ada yang macam ini ke bang. Maksud dah berbagai ubi no, ubi badai pertemuan bang umbar kianya. Semangat damai badai yang raya ubi no, ngan tak pun mulu bangai. Mangat damai badai ben. Menyedap maksud badai ubi raya nya. Damai, hai sida, tak cabai ko. Orang dia sabo, reno sabo, hudung beko menung gerak, gerak. Tipuh beko ni kan apa ni? Kadang-kadang mangat dah gerak badai raya, aku tak pun mulu mangai. Cicok tu kau rumah mangai yang pun. Jadi dia cabai ko umpuk bawah gerak. Han mukai lu punya. Dan cabai ko umpuk mulu mangai lu punya. Jangan mangai gerak. Yang kejut menang gerak. Jadi nyo hati-hati dia batal hadapi masyarakat. Jadi dia bahapanya macam tu. Yang kedua itu telah pilih. Tamu sesi yang pertama ini untuk insyaAllah dia dah istirahat dia mau pada mulai mengundang ni. Kadang-kadang yang ahli hisab. Makanya dia ke ahli hisab dia boleh luar. Tapi beda dah dia bagi kau tu.